Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, Raja Pasai ditipu dan ditawan. Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak selami satu kisah klasik Melayu yang memang best. Ia satu cerita tentang kelicikan, tentang ego yang tinggi dan tentang satu misi penyelamatan yang bagi saya sangat-sangat bijak. Ini soalan utamanya kan? Macam mana seorang sultan yang begitu berkuasa, pemerintah sebuah pelabuhan dagang yang kaya raya, boleh jatuh sampai jadi, bayangkan, seorang penjaga ayam. Memang dramatik habis. Dan kisah di sebalik kejatuhan ni sebenarnya mendedahkan dua jenis hilah yang sangat berbeza. Jom kita bongkar. Bella, kisah kita ni bermula dengan persaingan antara dua kerajaan. Di satu sudut, kita ada sebuah empire tentera yang memang gagah perkasa. Dan di sudut yang lain pula, sebuah kesultanan yang terkenal dengan kekayaannya. Dan macam biasalah, kan? Bila ada kemakmuran, mesti akan ada rasa iri hati yang mula berputik. Raja Syahrunui ni, kalau kita tengok, dia ada segalanya. Wilayah luas, tentera ramai, kuasa penuh. Tapi ada satu tapi yang besar. Telinga dia ni selalu dengar cerita-cerita tentang betapa hebatnya, betapa mewahnya Pasai. Jadi, walaupun dia ada kuasa tentera, hati dia tu mula teringinkan sesuatu yang dia tak ada. Kekayaan dan kemasyhuran yang dimiliki oleh Sultan Pasai. Dan rasa dengki inilah yang perlahan-lahan memakan diri baginda. Disebabkan rasa dengki itu, Raja pun lontarkan satu cabaran kepada semua hulu balangnya. Dan ada seorang yang tampil ke depan. Panglima ni namanya Awi Dicu. Orangnya gagah tapi ada sikit angkuh. Dengan penuh yakin, dia cakap, bukan setakat dia boleh tangkap Sultan Pasai itu, tapi dia boleh bawa balik hidup-hidup. Dan yang paling best, dia kata guna 4,000 orang tentera je. Cukup. Okey, rancangan Awi Dicu ni, dia tak main pusing-pusing. Helah dia ni jenis yang terus terang dan agresif. Kita boleh anggap ni macam versi tempatan untuk cerita kuda Trojan yang terkenal tu. Satu helah yang bergantung 100% pada elemen kejutan dan kekerasan. Jadi, plannya mudah je tapi licik. Pertama, dia akan menyamar jadi utusan yang bawa hadiah. Kedua, dalam peti-peti hadiah yang besar tu, dia sembunyikan pahlawan-pahlawan dia yang paling handal. Ketiga, dia persembahkan peti ni depan Sultan. Dan keempat, tunggu isyarat, serang. Dan yang paling bijak, peti-peti tu ada kunci dari dalam. Jadi, orang-orang dia boleh keluar bila-bila masa je. Cuba kita bayangkan sekejam suasana tu. Sultan tengah duduk santai kat balai rongseri, terima utusan, tiba-tiba, bam! 4 peti hadiah tu terbuka. Pahlawan-pahlawan musuh melompat keluar. Dalam sekelip mata je, Sultan Malikul Tahir ditangkap betul-betul di atas tahta baginda sendiri. Ini saat yang paling genting. Tentulah pengawal-pengawal Pasai terus hunus senjata, dah sedia nak bertarung. Tapi, ugutan satu ayat ni dah cukup untuk melumpuhkan semua orang. Sebab, kalau mereka lawan, raja mereka akan mati. Jadi, demi nak selamatkan nyawa Sultan, mereka terpaksa biarkan Awi Dicu bawa Sultan keluar dari istana. Tak ada setitik darah pun yang tumpah. Tapi, ditangkap tu hanyalah permulaan. Penderitaan Sultan sebenarnya baru nak bermula. Ini bukan lagi soal jadi tawanan perang, tapi soal maruah dan penghinaan yang bakal menimpa baginda. Bayangkanlah, daripada seorang pemerintah yang sangat dihormati, Sultan Malikul Tahir diberi tugas baru, jadi penjaga ayam untuk Raja Syahrunui. Inilah kemuncak penghinaan, kan? Tujuannya jelas, untuk patahkan semangat Sultan dan untuk tunjuk pada dunia kemenangan mutlak Raja Syahrunui. Tapi jangan risau, di Pasai semangat setikawan tu masih kuat dan dari sinilah muncul wira kedua dalam cerita kita, Sidi Ali Grehatuddin. Tapi cara dia jauh berbeza. Kalau Awi Dicu tadi guna kekerasan, Sidi Ali pula main dengan kesabaran, kebijaksanaan dan yang paling penting, manipulasi psikologi. Mereka tak datang bawa pedang atau askar. Sebaliknya, mereka datang dengan satu penyamaran yang sempurna. Mereka berpakaian macam saudagar Arab yang kaya raya, bawa kapal yang penuh dengan harta karun. Tujuannya? Untuk dapatkan perhatian Raja Syahrunui. Rancangan mereka ni macam main catur, nak perangkap raja tu perlahan-lahan. Hadiah pertama mereka, sepohon pokok yang diperbuat daripada emas dengan buah-buahannya daripada batu permata. Raja Syahrunui mestilah terkejut kan? Terus baginda tanya, apa yang kamu nak sebagai balasan? Dan jawapan Sidi Ali ni yang memulakan segalanya. Dia kata, tak ada apa-apa tuanku. Selang beberapa hari, mereka datang lagi.
Kali ni bawa hadiah kedua yang sama hebat. Satu set catur emas dengan buah catur daripada permata. Dan sekali lagi, Raja tanya soalan yang sama. Dan sekali lagi, jawapannya pun sama. Tak ada apa-apa. Sekarang ni Raja tu bukan setakat keliru, dia dah mula rasa betul-betul terhutang budi. Dan untuk hadiah terakhir, Sidi Ali keluarkan senjata utamanya, sesuatu yang nampak macam magic. Sepasang itik emas yang boleh berenang dan menyelam dalam besin emas, seolah-olah hidup. Kali ni, Raja Shahrul Luwe memang betul-betul terpukau. Dia tak pernah nampak benda sehebat tu. Pada saat inilah, baginda dah masuk perangkap psikologi Sidi Ali sepenuhnya. Jadi, selepas terima 3 hadiah yang sangat luar biasa tanpa diminta apa-apa balasan, Raja Shahrul Nui sekarang ni berada dalam keadaan di mana dia rasa sangat terhutang budi dan dalam masa yang sama egonya pun tengah melambung tinggi. Inilah masanya. Masa yang ditunggu-tunggu oleh Sidi Ali untuk melancarkan langkah terakhir. Sebab terlalu gembira dan mungkin nak tunjuk yang dia ni pemurah, Raja pun terlepas cakap. Dia buat satu sumpah yang tak boleh ditarik balik. Didorong oleh rasa bangga, dia berjanji akan bagi apa sahaja yang mereka minta. Sedikit pun baginda tak sedar yang kata-kata dia itulah sebenarnya kunci yang akan membuka perangkap yang dah dipasang dengan begitu teliti. Dan inilah dia, saat kemuncaknya. Selepas satu sumpah yang begitu besar, bayangkan muka Raja bila dia dengar permintaan yang nampak sangat kecil dan pelik ni. Bukan minta emas, bukan tanah jajahan, bukan pangkat. Cuma penjaga ayam tuanku. Raja Shahrul Nui dah terperangkap. Sumpah dah dibuat depan orang ramai. Walaupun dia tahu penjaga ayam tu sebenarnya Sultan Pasai, musuh ketat dia. Dia dah tak ada pilihan. Janji mesti ditepati. Ego dan keangkuhannya akhirnya makan diri sendiri. Jadi, Sultan Malikut Tahir pun diserahkan kepada Sidi Ali. Baginda terus dibawa ke kapal, dibersihkan, maruahnya dikembalikan dan dipakaikan semula dengan pakaian diraja. Misi penyelamatan yang senyap tapi sangat bijak ni berjaya sepenuhnya. Dan mereka pun selamat berlayar pulang ke Pasai.